Hari ini tim Cinta Gaza Malaysia bersama-sama dengan Pertubuhan Kebajikan Sukarelawan Lahad Datu berada di Kampung Semut dan kita telah mengagihkan 40 bako rezeki kepada 40 keluarga di sini. Kami daripada Rumah Ngaji Panji mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cinta Gaza Malaysia. Alhamdulillah, hari ini 23 Mac 2025 kita telah selesai mengagihkan bako rezeki di dua tempat. Pertama adalah Kampung Pulau Semut dan kedua adalah di kawasan ataupun sekitar Rumah Ngaji Panji. Alhamdulillah, kita telah berjaya merentasi beberapa laluan yang sangat mencabar sebab di bawah ni kalau kita boleh dapat lihat, di bawah ni adalah kawasan air, kawasan laut. Cuma apa yang lebih mencabar adalah disebabkan sampah sarap lah yang berada di bawah-bawah rumah. Terima kasih sekali lagi kepada Pertubuhan Kebajikan Sukarelawan Lahad Datu kerana telah menyusun atur program yang menarik seperti ini dan tentulah menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk tim Cinta Gaza Malaysia, insya-Allah.